Bagi saya, anda, Victor Chin, patut untuk tidak berdrama panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Pada kali ini, selepas daripada semangat Hari Raya Aidilfitri, kita kembali kepada kebiasaan kita dalam memberikan komentar terhadap isu-isu politik semasa tempatan antarabangsa dan banyak perkara yang mempunyai kaitan secara langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Sahabat-sahabat, muncul kenyataan semalam yang dilaporkan oleh media. Satu orang yang dikatakan ahli perniagaan businessman dengan nama Victor Chin Boon Long yang mendakwa bahawa beliau diperas ugut untuk mendapatkan hampir 10 juta. Beliau sempat untuk memberikan 9.5 juta kepada seorang ahli parlimen kerajaan yang secara spesifik beliau sebutkan Parti Keadilan Rakyat, bahawa dengan bayaran itu beliau akan mampu untuk terlepas daripada tuduhan corporate mafia ataupun mafia korporat yang mempunyai satu modus operandi mengambil alih syarikat-syarikat itu secara paksa dan juga secara samsing. Maka di sini saya ingin berikan beberapa pandangan saya supaya ianya tidak terlihat. Saya jujur untuk katakan banyak kenyataan pandangan saya memberikan kredit kepada kerajaan Madani kerana usaha yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mempunyai asas yang kuat dan kukuh bagi memartabatkan, memperkukuhkan harkat dan darjat Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat. Tetapi sekiranya ada apa-apa perkara yang jelas salah, saya secara peribadi, secara moral, secara agama, secara akademik, kita tidak boleh untuk bersetuju. Kita perlu untuk memberikan pandangan. Kita patut untuk memberikan kritikan, teguran terhadap hal tersebut. Dalam hal ini, kita tidak boleh untuk terima mana-mana pihak sekelompok manusia yang boleh bergerak secara sewenang-wenangnya seperti samsing untuk mengambil alih mana-mana harta entiti, syarikat ataupun sesiapa sahaja ataupun milik sesiapa sahaja dengan melanggar undang-undang yang sedia ada. Baik, siapa Victor Chin ini, sahabat-sahabat? Ia adalah satu orang watak yang pernah timbul beberapa bulan dahulu, khususnya di hujung tahun 2025. Beliau dilaporkan bahawa individu ini dilaporkan mempunyai kaitan dengan siasatan pelbagai agensi penguatkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Security. Beliau juga dikatakan berdepan dengan tindakan pembekuan akaun berskala